Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini saya Syidi, perunding hartanah di KS Selangor ni. Hari ini saya berada jauh sedikit di Seksyen 32 Bukit Rimau, Shah Alam. Ada satu rumah teres and lot nak dijual. Harga buka 1.1 juta sahaja. Kawasan ni freehold, gated dengan garden, ada clubhouse facility. So ni rumah dia belakang saya ni. Keunikan rumah dia ni, depan ni tak menghadap direct ke pagar rumah orang. So sini bolehlah berebut parking dengan jiran depan. Sana, lepas tu sana tu ada guard. Dekat je dengan guard. Okey, rumah dia detail saiz berapa luas tanah nanti saya share sebab saya baru je dapat info floor plan daripada owner. Okey. So inilah rumah dia. Rumah dia memang besar. Kalau ikutkan tanah dia memang besar, luas. Parking memang luas, tengok sebelah ni. Boleh masuk berapa banyak biji kereta. Dia muat 4 biji kereta. So ini keadaan dalam dia. So bestnya rumah ni, dia ada tanah tepi ni. Consider macam beli rumah semi-D lah. Kan? So ada laman tepi ni. Kau nak buat apa, nak buat laman ke gazebo ke, nak extend lagi ke, boleh, tak ada masalah. Sebab dia besar. Okay, so jom kita masuk dalam rumah. So depan ni ada sliding door. Sini pintu masuk dia. Dia ke tepi sikit. So masuk sini. Jom kita masuk. So saya bawa Assalamualaikum. Masuk ini ruang tamu dia. Ruang tamu dia memang luas. Rumah ni basic lagi. Condition macam daripada pemaju. Kira janda belum disentuh lagi lah. Okay. Tengok tu cantik rumah dia. Okay. So ini bahagian makan. Sini dapur. Dapur basah dia. Dapur basah dia besar. Luas kan. So sini pergi ke laundry. Jalan belakang. Ni tempat mesin basuh lah. Okay, ni laundry. Okay, dekat sini ada bilik air. Bilik air pun besar. Just nice. Lepas tu sini bilik bawah. Bilik bawah dia besar. Bukannya macam bilik store ke, macam bilik orang gaji kecil ke. Bilik untuk tetamu besar. Tengok ni dia ukur berapa. Dia punya luas tile ni berapa kaki. Okey, so kita tengok dekat bahagian atas. Tengok ruang tamu pun luas lagi sekali. Ini yang puas hatinya. Okey, rumah ni lengkap dengan alarm sistem So tadi saya dah try test. Kita tekan satu panic button tu, memang bunyi alarm satu rumah. Okey, ni masuk tangga. Lepas tu ada ruang family dekat atas ni. Lepas tu ada high ceiling. Dekat tengah ni. Kalau ada modal lebih boleh dah buat loteng kat atas ni. Naik ke atas. Okay, ada dah ruang kat tengah ni nak tengok TV dengan family ke, nak buat ruang office ke. Okay, atas ni ada 3 bilik. Ada 2 bilik air. Ini bilik dia. Okay, bilik dia semua besar. Ini basic tau, boleh extend lagi. Kalau nak extend boleh tarik lagi belakang ni. Ini bilik air. Okay, bilik air ni dia berkongsi dengan bilik sebelah ni. Berkongsi dengan bilik sebelah ni. Okay, so kita tengok bilik master. Tada, bilik master dia puas hati. Besar kan? So sebelah ni ada bilik air master. So luas rumah ni, puas hati. Tengok depan, boleh lagi nak extend depan kan. So dah tengok house tour rumah Seksyen 32 Bukit Rimau, Shah Alam. So rumah double story and lot ada tanah. So rumah ni nak jual pada harga 1.1 juta. Boleh nego, jangan risau. Freehold, bumi semua boleh beli, tak ada isu. Gated dengan garden, ada clubhouse facility. So kalau siapa minat jangan lupa Roger. Bye.